Update baru ni best doh guys. Sebab dekat update V390 ni dah masuk Transformers. Akan ada dua robot legend macam yang korang tahu, Optimus Prime dan juga Megatron. Diorang boleh tukar jadi dua kenderaan lah guys. Kenderaan merah biru dan Megatron punya yang macam warna perak tu. Dua-dua ni boleh angkut 4 orang. Dan dua-dua ni kalau kereta tu rosak boleh repair. Lepas tu boleh sambung lawan. Tank Megatron ni boleh tembak peluru elektromagnetik. And bila diorang dalam mode robot diorang, ada skill masing-masing. And bagi aku yang bestnya, reka bentuk dia memang betul-betul ikut versi animasi asal lah. So peminat Transformers confirm akan rasa excited gila. Lepas tu ada tempat baru guys. Nama dia adalah Neon Outpost. Vibe dia macam cyberpunk neon tu. Dia macam cerita sci-fi. Dia ada 3 zone. Satu adalah boxing ring, yang mana akan benda tu akan ada dekat tingkat 2. Kemudian kalau korang tengok, ini adalah black market. Dia ada macam burger interstellar. Memang rare gila lah. Lepas tu ada energy hub. Dekat energy hub ni ada robot yang merayau-rayau dan korang boleh interact dengan robot. Korang boleh explore banyak cara lawan dalam tempat ni. Memang fresh. Lepas tu dalam Neon Outpost ni penting guys ada Astrodan. Masuk kat dalam kawasan ni, korang akan dimasukkan ke dalam kawasan tertutup. Kat sini korang akan boleh untuk lawan dengan senjata pelik-pelik. Tapi mostly melee lah. Dan bila korang mati, dia takkan efek respawn. Korang akan dapat terus turun dengan payung terjun balik. Team yang last survive, bila countdown tu habis, dia akan menang reward. Lepas tu update baru ni, ada hoverboard baru. Nak gerak laju dengan stylo, korang boleh gunakan hoverboard ni. Korang tak boleh menembak masa tengah naik hoverboard tu. Tapi kalau korang naik hoverboard yang korang dah upgrade ataupun versi upgraded, korang boleh double jump, korang boleh dash dan hover dengan lebih mantap. Sesuai gila kalau korang nak buat style-style gameplay John Smith. Yang tu lah. Paling best bagi aku, ini dah lama dah patut masuk tapi akhirnya dah masuk. Motor dan juga basikal dah boleh drift. Dan lagi best, lagi smart, korang boleh menembak masa drift doh. Ui, lagi lama korang drift, lagi power. Sekarang ni juga dekat lobby, korang tak ada duduk depan mata macam lobby macam tu je. Sekarang ni diberi nama sebagai hub. Korang boleh tukar antara lobby biasa ataupun hub. Korang swipe je ke bawah atau tekan ikon hub tu. Korang boleh set hub sebagai skrin login utama. Dalam hub ada banyak benda best. Korang boleh tukar baju, korang boleh party dengan member, korang boleh chat, cari match dalam tu, korang boleh check inventory, korang boleh shopping. Semua benda ada. And ada aktiviti best juga dekat dalam tu. Korang boleh main tongkat ajaib, menari atas pentas, dan korang boleh main bola sepak dekat pantai. Korang pun boleh juga buat aksi-aksi comel dekat situ. Pulang kat korang lah nak buat. Dan PUBG M macam ada bagi hint untuk akan ada lagi banyak update dekat lobby lepas-lepas ni. Korang rasa lobby PUBG M akan jadi macam mana lepas ni? Cuba komen kat bawah. Dan apa pendapat korang pasal update terbaru ni? Roger guys. Bye-bye.